Okey, untuk habit yang ketiga, sir, betul tak ini habit pasal disiplin dekat Kalam Integrated School of Excellence? Boleh tak saya jelaskan berkenaan habit yang ketiga? Okey, habit ketiga ni menarik jugalah. Okey. Menarik jugalah. Habit ketiga adalah put first thing first. Bila student datang ke sekolah, mereka letak priority. Mereka letak priority. Apa perlu dibuat dulu? Mereka akan selalu ulang learn then play. Okey. Maksud dia, mereka letakkan apa yang penting dulu, Belajar. barulah Betul. apa yang mereka nak selepas daripada itu. Itu adalah konsep put first thing first. Kenapa saya cakap tadi dilema, new generation dilemma? Sebab mereka are generation yang sangat-sangat apa orang kata tu, dia very tempted dengan all kind of distraction. So sekarang ni distraction terlalu banyak. Phone, Betul. games, lot of things yang the students ni, our this generation ni, mereka terlalu terikut dan terlalu, atau perkataan yang selalu kita dengar lah, FOMO. Betul. Kan? FOMO kan. Dia orang FOMO lah, FOMO. Nak kejar tu, nak buat ni, nak tu ni, tak nak terlepas kan. Nak trending. Nak trend, nak follow trend tu, trend ni. That kind of things make them, tak boleh ni. Kena catch up, kena catch up everything auto ni kan. But they somehow neglect important things because of nak kejar that kind of things. They are tempted. The temptation is too high untuk mereka nak capai apa yang mereka rasakan itu menjadi keutamaan. Nowadays generation punya dilema. Tapi guys, kita letakkan you need to prioritize. What's more important? Solat dulu ke? Main game dulu? Solat dulu. Yang betul? Penting, yes. Okay. So everything you need to do, bila dah dengar azan, drop everything, solat dulu. Okay, betul. Itu yang kita nak terapkan. Sebab memang kalau kita nak mencari redha Allah lah, kalau kita nak follow habit yang kedua, matlamat kita tadi, memang kita nak set, nak dapat redha Allah. Tapi macam mana kita nak dapat redha Allah? Kena solat. Prioritize yang mana Allah suruh dululah. Betul. Betul? Jadi kita kena set dulu mana yang lebih penting daripada benda yang kurang penting.